أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وهدانا إلى صراط الله العزيز الحميد. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz pengurusi majlis kita, yang saya hormati, yang saya kasihi, Datuk Haji Abdullah Fauzi bin Datuk Haji Ahmad Razali Timbalan, pengurusi Masjid Sultan Azlan Shah Kampung Gajah, Tok Imam, Tok Bilal, Lanjutan Kuasa Masjid, pimpinan-pimpinan masyarakat, datuk-datuk, datin-datin, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar orang Kampung Gajah? Alhamdulillah. Ini speaking dia khabar ke khabar? Khabar. Apa khabar? Dia bunyinya macam bunyi orang boter. Boter ke boter? Boter ke boter? Boter. Tashil ke imalah. Dia ada wadduha dengan wadduha. Ada beza orang mengaji qiraat. Bismillahirrahmanirrahim ke Bismillahirrahmanirrahim. Boter. Boter. Kalau sini Kampung Gajah boter. Daerah lain-lain kan. Sebelah ya. Sebelah ya. Orang buat semua, tuan-tuan semua dah ready kan? Ni lagi berapa hari nak puasa dah ni? Hari ni hari ke berapa? Hari ni berapa Syaban? 27 8 malam 28 28 Syaban. Perak bila puasa? Perak ni kadang-kadang boleh jadi raya awal. Perak bila puasa agak-agak lebih kurang sama. Kalau ada ni pegawai Jabatan Agama Islam Perak ada sini, Jabatan Mufti ke, nak tanya-tanya lah, kuat-kuat dapat info dalaman. Bila nak puasa ni, Sabtu ke Ahad? Sabtu ke Ahad? Lusa? Sabtu? Ya ke? Okay, tak apalah faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa tengok anak bulan maka dia berpuasa. Sebab Allah bagi kat kita ni ada jam untuk kita tengok jadi panduan. Faliqul isbah wa ja'ala al-laila sakanan wasyamsa wal qamara husbana. Ada matahari dan bulan jadi jam. Orang tanya Nabi tentang anak bulan, yas'alunaka 'anil ahillah. Apa itu anak bulan ya Rasulullah? Qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Anak bulan ini tempat kamu nak menentukan tempoh waktu. Maksudnya Allah ciptakan matahari dan bulan, dia jadi macam jam, kalender untuk kita, menentukan tempoh waktu. Tak ada matahari bulan ni susah sikit kita nak kira jam. Sebab itu hari ni kita ada dua kalender. Satu kalender Syamsiyah, satu kalender Qamariyah. Orang panggil kalender orang putih dengan kalender Islam. Kita kalau semayang ikut matahari ke ikut perkiraan bulan? Semayang ikut matahari lah. Fajar puasa, nak tengok start puasa bila? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nak tengok bila start puasa. Matahari terbenam, matahari terbit, zawal, gelincir matahari itu semayang tengok matahari. Kalau kira hari ikut matahari ke ikut bulan? Kira hari dalam sebulan. Kira tengok bulan. Bulan, satu bulan berapa hari dalam Islam?
Bulan ikut kalender bulan. Lebih kurang 29 ataupun 30. Tak boleh jadi 28. Tak boleh jadi 31. Clear benda ni betul-betul. Jangan main-main. Sebab kadang-kadang ada orang pergi umrah. Sekarang dia pergi umrah awal. Pipi sana dah puasa. Puasa awal. Malaysia tak puasa. Dia balik-balik mai sini. Saudi dah raya. Dia tak raya. Esok kalau dia puasa juga ikut Malaysia, Malaysia tak raya lagi, dia dah kira puasa 31 hari. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Ada beza tak? Ada hukum. Ataupun dia pergi puasa awal. Dia puasa awal. Puasa dekat mana tau? Puasa dekat Sweden. Dia main sini, main sini dia baru 28 hari. Tiba-tiba pengumuman penyimpan muhur diraja kata esok raya. Dia baru 28 hari. Dia nak puasa esok tu ke dia nak raya? Kalau kata kerajaan kata raya, dia baru 28 hari puasa. Esok dia nak raya ke dia nak puasa? Dia. Nak raya ke nak puasa? Raya no? Nampak macam jawapan raya lagi ramai. Tak apa nak saja selit sikitlah fiqh. Ada bab imsak. Okey, tak apa. Sebenarnya dia nak cerita tentang masa. Saya nak sebut tentang makhluk Allah yang luar biasa. Namanya masa. Allah sebut dalam Quran lebih daripada 40 perkataan berkaitan dengan masa. Wal fajr, wal lail, wal duha, as-sa'ah, wal 'asr, thumma ba'da hina sawfa. Cepat, lambat, kemudian selepas itu, esok, lusa. Lebih daripada 40 perkataan berkaitan masa. Dan Allah bersumpah juga dengan masa. Masa ni penting. Kita boleh handle masa sekarang. Hari akhirat kita tak boleh handle dah. Dia dah ada masa dia sendiri. Dan masa itu tidak akan sama dengan dekat di dunia. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Hari ini Allah bagi dekat kita 1 tahun ada 360 hari. Dalam 360 hari itu Allah datangkan 1 bulan. Dia lalu kat kita. Bulan itu namanya bulan Ramadan. Inna iddatash shuhur 'indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan dalam 1 tahun ada 12 bulan. 4 bulan daripada 12 bulan itu adalah bulan-bulan haram. Apakah bulan-bulan haram? Thalatha mutawalian, 3 bulan yang bergandengan. Bulan 11, bulan 12, bulan 1. Bulan 11 bulan berapa? Bulan 11 bulan berapa? Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah. Dan satu lagi bulan 1. 3 bulan ini bergandengan. Bulan Muharram, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, Muharram. Ini bulan haram. Satu lagi bulan yang lajak, dia terasing sikit. Bulan Rajabun Mudhar, bulan Rajab. Itu bulan haram. Bulan haram ni dah mulia dah bulan haram. Orang Arab takkan perang dalam bulan haram. Orang puasa bulan haram lebih banyak pahala daripada puasa bulan-bulan yang lain. Orang buat dosa, kata Imam Qurtubi, sampai buat dosa dalam 4 bulan ini, dosanya lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Bulan haram. Ramadan bukan bulan haram. Tapi Ramadan kedudukannya lebih tinggi dari bulan-bulan yang ada. Allah telah mengangkat bulan Ramadan. Maka kalau orang itu beriman dengan Allah, dia akan seronok bila bulan yang Tuhan datangkan untuk menyeronokkan kita. Dia akan seronok kalau Nabi seronok. Dia akan happy kalau macam mana sahabat Nabi happy. Dia akan tertunggu-tunggu. Kanu yada'una 6 ashhurin. Kata sahabat Nabi, kata para ulama salaf, kami tunggu-tunggu 6 bulan. 6 bulan duk tunggu-tunggu, duk doa ni. Bila nak masuk Ramadan? Bila nak masuk Ramadan? 6 bulan ni sebelum masuk Ramadan.
Kita okey lah lagi. Kita lebih kurang dalam 2 hari mau kita buat persiapan Ramadan ni. Ni 6 bulan duk doa dah. Dan mereka selalu berdoa, Allahumma sallimni Ramadan wa tasallamhum minni mutaqabbala. Hai bagilah sampai Ramadan. Bagilah sampai Ramadan. Lagi 2 hari nak masuk Ramadan. Kemarin tajuk saya kena tajuk, andai ini Ramadan terakhir buatku. Tajuk ni tajuk famous lah. Mana-mana surau pun masjid akan buat tajuk, andai ini Ramadan terakhir buatku. Tuan-tuan jangan buat main dengan tajuk ni. Saya pun risau dengan tajuk ni. 2-3 penceramah dah bagi tajuk ni, esok meninggal. Dah betul itu, saya bukan bohong. Rezeki masing-masing. Tuan-tuan kenal guru kita, saya pun baik dengan dia. Tuan Guru Abu Hasanuddin Al-Hafiz. Dia ni adik ke kepada Tok Guru Haruddin tu. Abu Hasanuddin Al-Hafiz, adik. Ishaq Din, Abu Hasanuddin, Haruddin. Dekat Seremban, lebih kurang macam ni lah. Sehari 2. Tajuk ceramah, andai ini Ramadan terakhir buatku. Esok pagi subuh nak bangun sembahyang subuh. Jatuh rebah, meninggal dunia. Tak ada rezeki. Rezeki tuan-tuan, Allah pilih. Kita tak kata bulan Ramadan ada kelebihan khusus. Siapa mati bulan Ramadan. Tak ada dalil. Tapi tak nakkah kita mati ketika kita sedang puasa? Nak tak? Mesti kita nak mati dalam keadaan kita sedang puasa, sedang baik. Nabi wafat dalam bulan Rabiul Awal, bukan bulan puasa. Tapi kita pun teringin tengah jadi baik ni. Tuan-tuan kalau dengar nama tokoh besar Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi, saya bagi contoh lah, banyak lagi tokoh yang mati dalam bulan Ramadan. Hari Jumaat, tengah preparation nak salat Jumaat, ulama besar dunia. Saya tak cerita yang lama-lama, dia pun lebih kurang dalam 10-20 tahun ni ya, meninggal dunia. Guru besar, anak murid dia kat Malaysia, Syekh Fahmi Zamzam tu anak murid dia. Anak murid dia Mufti Kedah dulu, Ustaz Dr. Datuk Badaruddin Haji Ahmad. Tu anak murid dia. Siapa tak kenal? Semua orang mesti kenal. Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat. Tok Guru tu ni Tok Guru kepada Tok Guru. Tok Guru Laknau mengaji dengan dia. Dia ceramah kalau dekat Masjid Nabawi, ceramah dekat Jamiah Madinah, Universiti Madinah. Orang Arab kata apa? Ahsanu minal Arab. Dia punya cakap Arab lagi cantik, sedap daripada orang Arab. Alim, faqih, zuhud, hebat, orang hebat. Hari dia meninggal bulan Ramadan. Meninggal tuan-tuan pada hari Jumaat. Diumumkan kepada 2 masjid paling besar dalam dunia. Masjid apa paling besar dalam dunia? Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dalam bulan puasa. Masjidil Haram, Masjid Nabawi tuan-tuan, dia mazhab Hanbali. Dia orang ni tak praktis sangat sembahyang salat jenazah ghaib. Kita kadang-kadang kita buat juga solat jenazah mazhab Syafi'i. Ismail Haniyeh dulu yang Hamas tu meninggal, kita diminta di wilayah suruh buat solat jenazah ghaib. Yahya Sinwar tak ada. Dia meninggal, dia syahid dekat medan pertempuran Ma'rikah, tak perlu solat. Ismail Haniyeh dia dekat Iran, dia mati, wafat, meninggal. Solat jenazah ghaib wilayah arahkan. Haruddin meninggal di US, di Selangor. Ada sebahagian masjid buat solat jenazah ghaib. Tokoh-tokoh besar meninggal, biasa orang buat. Diumumkan oleh mufti, diumumkan oleh pemimpin negara, jom buat. Jaranglah orang buat untuk orang biasa. Tapi bila dia meninggal di India, di Madinah, di Mekah, diarahkan untuk solat jenazah ghaib. Walaupun mazhab Hanbali, mereka pegang solat jenazah ghaib ni khususan lin Najashi, khas untuk Raja Najashi. Sebab mereka kata sahabat Nabi yang meninggal wafat dekat luar negara tak dilakukan solat jenazah ghaib oleh sahabat-sahabat yang lain. Ini dalil, ini cara orang faham fiqh. Tapi bila Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi meninggal dunia, respect mereka pada dia. Akhirnya diarahkan 2 itu ditunaikan solat jenazah ghaib selepas solat tarawih pada malam paling ramai orang dekat Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Malam paling ramai orang semayang di Masjidil Haram, lebih ramai daripada musim wukuf di Arafah. Malam bila? Malam 27. Tuan-tuan tak lari 5 juta orang lah, kita katakanlah 2 masjid. Rezeki orang masing-masing, no? Tak tahulah dan tak dan 2 hari ni dan kot, no? Dan tak dan.
Ha? InsyaAllah. Ada tak dulu jemaah yang dulu semayang yang kita Ramadan tahun lepas, tahun ni dah tak ada? Ada tak? Ada tak? No? Ada no? Harap-harap dan tuan-tuan rasa dan tak ada ni? Ha? Nak jawab tak berani betul tak? Baik, kita boleh cerita sikit lah, kita nak buat preparation ni. Betul tak? Nak masuk Ramadan, nak buat betul-betul. Ha? Sebab bila Nabi sebut banyak hadis, Nabi naik atas tangga mimbar, banyaklah nak sebut. Nabi naik atas tangga mimbar, thumma taqad darajat tsaniyah, Nabi kata amin, thumma yaqul, Nabi kata amin, naik anak tangga kedua, ketiga, Nabi kata amin. Hadis ni masyhur. Semua orang baca hadis ni. Nabi kata aku aminkan doa Jibril alaihi salam. Jibril tuan-tuan, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jibril tak pernah buat maksiat. Doa mesti makbul. Diaminkan pula oleh baginda Nabi SAW. Nabi aminkan doa Jibril. Apa doa dia? Antaranya 3 doa lah. Nabi aminkan 3 doa. Antaranya Nabi aminkan, Nabi kata apa? Jibril doa. Jibril kata, man adraka abawai au kilahuma au kibarahuma. Barang siapa yang dapat mak ayah yang tua, yang uzur, ataupun salah seorang daripadanya, mak ke, ayah ke, orang tua ke, yang tua, yang uzur, tapi anak itu tidak boleh masuk syurga Allah, celakalah anak itu. Bu'dan. Nabi kata apa? Dengan doa Jibril. Nabi kata, amin, amin. Jarang kita dengar Nabi aminkan. Nabi aminkan ataupun celakakan orang. Betul? Tiba-tiba yang ni Jibril amin. Jibril kata celakalah orang yang mana dapat mak ayah yang tua, yang uzur, anak tak boleh masuk syurga. Ni dalil yang saya ni tuan-tuan duduk kat Kuala Lumpur. Mak ada dekat apa? Lupa daratan dah. Tanjung. Penang. Seorang Penang. Hari ni mak saya daripada Penang, dia nak pergi sambut Ramadan KL. Kami selisih kat highway. Saya main ke sini. Besok pagi-pagi nak pergi Sungai Petani, selisih, tak jumpa. Kita yang duduk kat KL ni tuan-tuan, duduk Bangi tapi orang tanya Damansara lah. Bunyi tak bunyi KL, tak bunyi Penang lah. Duduk kan? Tuan-tuan duduk kat KL. Mak kita duduk kat sana. Kita senang duduk tak dengan baca hadis ni? Tak senang duduk. Tak senang duduk. Dulu boleh lah orang panggil imam muda. Ustaz dah sebut imam muda, imam muda. Ni adalah imam tua lah. Gambar dalam banner tu muka lain, yang main tu muka lain. Dia macam Shopee ya, order lain, barang lain sampai. Umur kat 40 lebih dah. Bila umur 40 lebih, Quran kata hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Sehingga kamu sampai umur 40. Doa, surah Al-Qaf, doa, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Banyak doa. Antaranya doa apa dia? Antaranya doa untuk buat amal saleh pada mak ayah orang tua. Sebab apa? Bila masuk umur 40, mak hang bukan lagi umur macam muda-muda dulu. Dia tak larat dah. Itu maksud dia. Faham tak? Allah suruh taat perintah mak ayah daripada kecil sampai ketua. Tapi bila umur 40, kenapa Allah sebut? Doa untuk khidmat pada mak ayah. Sebab bila kita masuk 40, mak kita dah bukan macam dulu lagi. Betul? Betul, dalam Quran dia bezakan mak waktu muda, mak waktu tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Apabila dia meningkat umur uzur, mak waktu boleh basuh pi tandas sendiri, basuh najis sendiri, dia susahkan kita tak? Tak ada. Ayah dia susahkan kita tak? Tak ada. Tetapi kat hospital tuan-tuan pergi tengok, dia nak angkat tangan, nak basuh najis sendiri tak boleh. Dia tak boleh buat sendiri. Aku nurse pun aku tak mau. Betul tak? Aku nak anak aku. Time tu anak tak ada tuan-tuan. Rugi anak tu. Tu yang disebut dalam hadis Nabi kata, siapa dapat mak ayah yang tua, yang uzur, dia tak boleh masuk syurga Allah. Celakalah anak itu. Nabi kata amin. Tapi bukan itu tajuk kita nak cerita malam ni pasal mak ayah ni. Nak cerita pasal puasa. Nabi doa 3 doa. Cuma nombor 2 Nabi kata, siapa dengar nama Nabi Muhammad disebut, tapi dia tidak berselawat ke atas Nabi Muhammad, celakalah untuknya. Dan yang ketiga apa dia? Ni yang kaitan dengan Ramadan ni. Man adraka Ramadan. Siapa yang Allah bagi panjang umur dia, masuk dalam bulan Ramadan. Man adraka Ramadan. Sempat masuk Ramadan. Elok dah. Allah bagi 30 hari dah.
hang boleh semayang, hang boleh mengaji, hang boleh penat sikit kaki hang sampai hujung malam raya keluar pada Ramadan. Ni keluar Ramadan ni malam raya lah. Keluar daripada Ramadan, keluar daripada Ramadan, Allah tak ampunkan dosanya. Celakalah hamba Allah itu. Nabi kata apa? Amin. Amin. Yang ni menunjukkan bahawa Ramadan yang kita nak masuk ini benda yang serius. Serius bukan serius apa? Allah tak ada masalah. Yang risaunya kita, Allah datangkan satu bulan seolah-olah confirm orang Batu Gajah ke, orang Kampung Gajah ke, orang Gajah Melintang ke, Gajah Duduk ke, orang tu Allah nak bagi lalu Ramadan, nak ampun dosa dia. Tapi kita tuan-tuan, ada orang dah Allah nak ampun, mulut nak kata astaghfirullahalazim pun berat. Dah bagi peluang berdiri semayang pun berkira. Tok Imam baca, sini Tok Imam baca satu rakaat berapa muka? Mana Tok Imam? Tok Imam. Sini dia suruh baca berapa? Dia kena mesyuarat je tak? Mesyuarat memutuskan. Tahun ini baca berapa jam Ustaz? Apa dia? Ada imam lain pula. Mana imam lain tu? Oh, imam jemputan. Oh, panjang lah. Panjang pendek? Pendek? Oh, mesyuarat memutuskan untuk baca pendek. Oh, tak cerita. Berapa rakaat? 20 rakaat. Tak apalah. Kita nak tengok ni. Punya tak tahulah. Tok Imam pun kena maki. Sebab baca panjang. Contohlah. Bukan senang kita nak penat berdiri. Ni serius cakap. Tak ada bulan yang kita sakit kaki kita berdiri kerana solat. Tak ada. Tak ada lah kata sampai nak kata bengkak kaki lagi lah. Tidak. Tak ada bulan yang kita baca Quran paling banyak melainkan Ramadan. Tak ada bulan yang paling kita berdoa. Tunggu masuk waktu kita doa betul-betul. Sungguh-sungguh menangis-nangis. Ramadan. Tak ada bulan yang tuan-tuan kita tak tinggal solat witir. Mazhab Hanafi dia wajib witir. Yang kita tak tinggal witir. Hampir setiap malam kita buat witir. Kita sunat mazhab Syafi'i. Tapi tiap-tiap malam buat witir. Sebab apa? Sebab Ramadan. Tak ada bulan lain. Melainkan ni bulan ni. Dah cukup-cukup. Malam raya. Keluar pada bulan puasa. Tiba-tiba Allah tak ampunkan dosa kita. Celakalah orang tu. Sebab tu malam ni tuan-tuan. Kita nak buat preparation nak masuk Ramadan. Walau aradul khuruj la'addu lahu uddah. Orang yang pergi perang, Allah perli orang pergi perang. Orang perang. Nak pergi perang, benda besar. Han tak prepare. Tak prepare. Tuan-tuan ingat saja-saja. Nak benda besar, Ramadan. Tak prepare. Allah kata apa? Walakin karihallahum bi'athahum. Aku benci orang macam ni. Fathabbatahum. Allah akan lemahkan hati orang tu. Dia tak prepare. Dia dah rasa Ramadan nanti boleh buat betul-betul. Masuk bulan Ramadan. Dia pun lebih kurang. Mula-mula yang malam pertama. Betul tak? Malam kedua, malam ketiga macam tu lah. Malam-malam hujung makin duk main slow. Sebab fasabbatahum. Allah kata apa? Wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Duduklah engkau bersama orang-orang yang duduk. Apa maksud duduk dengan bersama orang duduk? Puasalah anda semua. Saya dan tuan-tuan. Macam orang lain puasa. Ramai ada orang puasa dalam Malaysia ni? Ramai ada je? Ada. Kampung ni semua puasa no? Puasa penuh ha? Penuh takkan nak mengaku tak puasa pula betul tak? Puasa kan? Ramai ada orang puasa. Ramai tak? Puasa tapi tak semayang. Pelik tak? Puasa tapi tak semayang. Pelik tak? Tak pelik je. Mana pelik? Ramai ada orang puasa tapi tak semayang. Ramai no? Ramai. Tapi kalau orang tu kaki semayang, tiap hari main semayang, tiba-tiba tak puasa. Pelik tak pelik? Itu pelik. Itu pelik. Kaki semayang, tapi puasa tak puasa. Itu pelik. Puasa ni, majoriti orang puasa. Wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Kau duduklah, kau puasalah macam orang lain puasa. Macam netizen puasa. Imam Ghazali sebut dalam Ihya Ulumuddin, tu yang dia sebut. Ada puasa orang awam. Orang awam puasa hanya tinggalkan lapar dan dahaga. Keluar daripada Ramadan. Ramadan tak boleh ubah cara semayang dia. Ramadan tak boleh panjangkan sujudnya. Ramadan tak menjadikan doanya lebih menangis. Ramadan tak menjadikan hatinya lembut.
Ramadan tak menjadikan kata-katanya baik. Ramadan tak mengubah akhlak dia. Sebab apa? Sebab dia tak prepare nak masuk Ramadan. Itu yang kita nak prepare lagi 2 hari ni. Tapi kita cubalah sekadar yang kita mampu. Apa yang kita nak buat. Walaupun ada orang buat prepare 6 bulan sebelum. Doa Allah masallimni. Doa, ya Allah sampaikanlah kami. Waballighna Ramadan. Sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Bagilah masuk saat. Masuklah dalam bulan Ramadan. Kami nak buat betul-betul ni. Nak pulun betul-betul tuan-tuan. Dan kita harap tuan-tuan, hari ni kita dapat maklumat lagi berapa hari nak masuk bulan puasa. Macam mana sahabat Nabi dulu, dia orang pergi tengok anak bulan. Kita nak pergi tengok pun rasa macam jauh ni. Betul tak? Tuan-tuan kat sini nak tengok jauh tak? Sini tengok kat mana? Dekat ni kat Pasir Salah? Mana? 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 Tanjung Menara? Jauh? Ha? Jauh? Oh, Dokek ya? Dokek Negeri Sembilan ya? Saya dekat nak. Saya ni minta maaf tuan-tuan, saya cuba ceramah nak cakap Perak tak reti lah. Bunyi pun tak bunyilah apa tu, bunyi Peraknya ya. Boleh cakap apa-apa ya. Yang lain tak reti lah. Boleh tuan-tuan faham kan ceramah orang Penang cakap ni? Faham tak faham? Dan tak faham nak cakap orang putih? Boleh faham tu? Cuma nak ejah lah. Dekat Tanjung Menara tu. Jauh. Sahabat Nabi, dia orang padang pasir. Dia orang bawa family. Pergi tengok. Tengok. Nampak saja anak bulan. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Happy. Allahu Akbar ni tuan-tuan, biasa dilazimi bagi orang yang seronok. Seronok dengan maksud rohani. Sebab itu tuan-tuan perasan, raya takbir tak? Raya takbir tak? Seronok dengan takbir. Walitukmilul iddah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Takbir kerana apa? Dengan hidayah yang Allah bagi. Peluang Allah bagi buat bersungguh-sungguh ibadah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sambung. Pasang speaker luar ni. Pasang speaker luar tak? Pasang? Jenuh dah. Tak jadi peringat raya dah. Raya tu takbir. Seronok. Jangan main-main. Merdeka Malaysia pun dengan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia datang daripada jiwa. Sultan Salahuddin Al-Ayubi bila masuk Baitul Maqdis, naik atas Masjid Al-Aqsa dan Masjid Qubbatus Sakhra, Malik bin Marwan patahkan salib dengan laungan Allahu Akbar. 90 tahun tidak didirikan salat Jumaat di sini. Masuk seronok. Allahu Akbar. Tuan-tuan pergi Istanbul, pergi Turki, tuan-tuan akan kenal sultan yang disebut dalam hadis, la tuftahanna al-Qastantaniyah fala ni'mal amir amiruha wa la ni'mal jaysh dzalikal jaysh. Akan dibuka kota Istanbul ini oleh tentera dan sultan yang terbaik. Masuk Babun Fatih. Saya duduk kat Istanbul, rumah yang saya duduk sewa dekat 2-3 tahun duduk kat situ dalam Konstantin. Konstantin ni kecil. Istanbul besar. Nabi kata mustahil akan dibuka, tapi akan dibuka juga satu hari nanti oleh sultan yang terbaik. Sebagian ulama sirah kata gambaran inilah dia, Muhammad Al-Fatih. Masuk Babun Fatih. Masuk saja. Masuk dengan laungan Allahu Akbar. Kalau orang Indonesia kenal Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam Nahdlatul Ulama, kenal Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam Muhammadiyah. Bila mereka nak masuk merdekakan Indonesia, laungan yang keluar adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar ni tuan-tuan, laungan feel kegembiraan rohani. Dia seronok, dia main dengan roh. Sebab itu orang yang happy pada hari raya dengan Allahu Akbar, dengan Allahu Akbar, yang faham maksud kenapa dia kena happy, itu adalah orang yang benar-benar berjaya dalam bulan Ramadan. Kalau kita tuan-tuan main raya seronok tapi tak tahu sebab apa. Siapa raya apa, siapa seronok tak tahu. Tuan-tuan pernah tengok orang jalan seorang-seorang, dia gelak seorang-seorang, pernah tengok? Dia gelak, dia happy seorang-seorang. Dia jalan sampai Shell sana, apa semua, dia seronok. Ada pernah tengok? Yang tu orang panggil orang apa? Orang panggil orang apa?
Orang apa? Orang bahagia Orang gila, betul tak? Orang gila tak faham maksud. Kalau tuan-tuan raya, kita orang pun takbir, kita pun takbir. Orang seronok, kita pun seronok. Yasaimi farhatan. Bagi orang puasa itu ada dua kegembiraan. Satu waktu buka puasa, satu lagi waktu hari raya. Kita pun happy, tapi tak tahu sebab apa happy. Itu orang gila. Orang gila, ha? Orang gila. Jadi kita nak jadi orang yang gila, tak gila? Tak gila nak je nak, betul? Jadi kita nak betul-betul Ramadan. Apa yang kita nak buat, tuan-tuan? Preparation. Okey, sekarang malam ni saya nak sebut terus apa nak kena buat. Senang sedikit. Paling kurang saya balik tidur lena. Haji suruh saya tidur apa? Homestay. Mana homestay? Wah, saya kata tak ada dah. Tak ada dah. Nak kena balik dah. Nak kena pergi Kedah dah besok. Dia nak angkat puasa dah. Mana orang nak duduk tidur rumah orang dah. Mana Haji tu? Haji hilang dah, bang. Tak tahu dia pergi kemai homestay, bang. Ya? Dia kata tidur lah Ustaz satu malam. Tak ada Ustaz. Yang dekat-dekat puasa ni semua kat kelang kabut dah. Betul tak? Tuan-tuan pun kelang kabut kan. Tuan-tuan pun ada duit pencen banyak. Tengah nak keluar duit. Betul? Bulan puasa ni lah nak keluarkan duit. Betul tak? Kan? Satu hari ni buka puasa berapa orang kat masjid ni? Masjid ni ada masjid buka puasa tak? Ada. Berapa orang buka puasa satu hari? Ada 10 orang. 20 orang. 30 orang. 100 orang. Ada. Berapa? 100 ada. 100 orang ada. Satu hari kalau buka puasa sponsor ke macam mana? Duit siapa? Duit masjid ke duit tuan-tuan? Sponsor. Satu hari berapa ringgit? Ha? RM1,000. Dah fully book ataupun tidak? Tak jadi. Tak jadi. Berapa hari lagi? Duk? Berapa hari lagi? Yang tak penuh tu. Oh, penuh, fully book dah? Alhamdulillah. Penuh dah, kita kena buat Ramadan 2 bulan nak buat raya. Duit masuk banyak sikit noh. Tak. Kita duit. Duit ni nampak macam biasa. Sebenarnya ini ibadah maliyah. Tuan-tuan buka dalam kitab Al-Quran sebut pasal puasa, ayat tak banyak. 183 surah Al-Baqarah. Pusing muka surat belakang 187. That's it. Tak ada dah surah cerita pasal puasa. Satu lain. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ayat berikutnya ayyaman ma'dudat. Ayat berikutnya syahrul ramadhan alladzi unzila fil Qur'an. Ayat berikutnya wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Muka surat sebelah uhilla lakum lillatas siyam. Tak ada dah cerita puasa surah lain. Ada pun adalah surah Maryam, inni nadartu lirrahmani sawma. Itu puasa Maryam, puasa cakap. Ayat puasa sehelai tapi jadi rukun Islam. Yang ni ya. Kita pun cek balik, cuba kaji Quran. Quran ni dia special. Dia macam masuk laut dalam. Makin dalam laut, makin banyak ikan dapat. Makin dalam kita kaji Quran, makin banyak kita dapat. Cek kenapa Allah sebut pada ayat yang kedua. Allah sebut dengan clear. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ayat berikutnya ayyaman ma'dudat. Hari yang ditentukan oleh Allah. Hari ni hari tu lah. Dia tak boleh tukar hari lain dah. Tak boleh. Kalau kata 10 Ramadan 1446 ni nak main ni. 10 Ramadan 1446. Ada hamba Allah yang tinggalkan puasa dengan sengaja. Dosa besar. Min kabair. Dosa besar. Tinggal puasa dengan sengaja. Sakit pun tidak. Apa pun tidak. Menyusu tidak. Pregnant tidak. Haid tidak. Musafir tidak. Tinggal puasa dengan sengaja. Dia wajib qada. Satu hari dia tinggal. Satu hari dia wajib qada. Betul? Tapi tuan-tuan, dia qadalah 1000 hari pun tidak akan sama. Betul? Ayyaman ma'dudat. Allah sebut awal-awal. Allah sebut apa? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa sakit, siapa musafir, Allah kata gantikan pada hari yang lain. Yang ni saya tak mau kupas. Kenapa Allah datangkan ayat rukhsah pada awal-awal ayat puasa? Ini kasih sayang Allah. Tapi awal-awal ibadah dalam bab puasa Allah tak sebut solat. Allah tak sebut ayat Quran. Quran berikutnya bawah tu. Allah tak sebut doa. Doa ayat bawah tu. Allah start dengan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau kamu tak mampu puasa, bayar fidyah jamu orang miskin. Start Allah sebut tentang orang miskin. Awal-awal Allah sebut orang miskin. Tu Imam Syafi'i menyebut Ramadan tidak ada lain melainkan dua.
Satu, qiraatil Quran. Nombor dua, jamu orang miskin makan. Kita puasa, kita tak ada bulan-bulan lain kita kena bayar zakat. Melainkan bulan puasa saja wajib bayar zakat special. Zakat tu nama zakat apa? Zakat fitrah. Tuan-tuan bayar zakat fitrah. Zakat fitrah ni apa tujuan dia? Tak ada benda lain. Nak bagi orang yang tak boleh raya, boleh raya sama macam kita. Tu yang kita bayar zakat fitrah. Waktu afdal bila? Allah. Waktu afdal bila? Waktu paling baik bayar zakat fitrah bila? Bila? Hujung. Dia paling afdal kalau ikut kan pagi raya. Paling afdal pagi raya. Itu wajib. Tetapi kita saya tak suruh bayar hujung sebab dia tak praktikal. Dia tak berapa kena. Ulama kata boleh awal lagi. Tak ada masalah. Sebab dia kelang kabut sikit. Saya pernah try sekali tuan-tuan. Balik Pulau Pinang, kampung. Hari tu tak jadi khatib, tak jadi tu imam. Semayang, raya bawa anak-anak pergi semayang Masjid Negeri Penang. Oh, pagi-pagi nak amal lah. Nak bayar zakat fitrah awal pagi. Allah tuan-tuan, tu dia traffic jam. Punya ramai orang nak beratok bayar zakat fitrah ni. Punya ramai. Dalam ramai-ramai itu tuan, saya seorang saja Melayu. Yang ni semua Bangladesh. Ni semua Bangladesh. Aku seorang. Seorang-seorang duk lalu. Ustaz, lambat bayar Ustaz. Mereka memang Hanafi. Mereka bayar pagi tu. Kita boleh bayar awal sikit. Tak nak jadi kelang kabut. Tapi nak sebut, kenapa afdal bayar pagi raya? Kenapa? Sebab nak bagi orang miskin rasa nikmat. Macam mana kita juga rasa nikmat berhari raya. Fitrah. Sebab itu afdal bayar zakat fitrah. Bukan di mana tempat kamu dapat makan. Kalau zakat pendapatan. Perak barulah wajib zakat pendapatan dalam tahun ni. Sebelum ni tak wajib. Kalau zakat pendapatan. Macam orang duduk Kuala Lumpur. Zakat pendapatan, afdal bayar dekat kampung ke bayar dekat tempat dia makan gaji? Tempat dia cari rezeki. Dia duduk kat KL, dia bayar kat KL. Tapi kalau zakat fitrah, afdalnya di mana? Dibayar di mana dia berhari raya. Sebab apa? Tak ada lari dan tak lari tuan-tuan benda ni. Melainkan Ramadan ada isu besar tentang cara nak melihat bagaimana merasai perasaan orang miskin. Ramadan. Awal-awal ambil duit. Keluar duit. Tuan-tuan tak sebelah. Tak sebelah. Tuan-tuan bukan simple. Nampak macam tak ada. Kita ni tuan-tuan, kita ada duit. Orang Islam Malaysia ni ada duit. Melayu ada. Tapi tak pandai urus. Tuan-tuan tahu dekat Malaysia ni, dekat 90 bilion ni 2017 ke 2000 berapa? 90 bilion duit orang ni, tuan-tuan semua ni, 90 bilion duit aset umat Islam dibekukan. Tak boleh guna. Beku pada bab apa? Bab faraid. 90 bilion tu kalau satu masjid harga 1 juta lah, boleh buat 90,000 masjid. Tak boleh guna, tak boleh guna sebab harta faraid. Faraid ni tuan-tuan, ya, kita memang kena ikut faraid. Tapi sebenarnya sebelum nak main faraid tu, Allah bagi macam-macam option. Ada wasiat, ada hibah. Tapi kita, tak apa, mati nanti pandai-pandailah nak aku bahagi ikut faraid. Betul. Tuan-tuan ingat, tuan-tuan mati, senang ke nak bahagi? Tak senang. Anak-anak depan mata pun tak senang kita duk tengok, duk bergaduh. Apatah lagi lepas kita tak ada. Betul tak betul? Betul. Tak pandai jaga duit. Fa in anastum minhum rusyda. Sebab tu saya sebut bab duit. Duit ni tuan-tuan, ibadah. Tuan-tuan tengok orang paling baik amal. Cara dia uruskan kewangan. Siapa dia? Sahabat Nabi. Saya bagi contoh. Tuan-tuan sebut sahabat Nabi kaya. Sebut nama seorang kaya. Abdurrahman bin Auf. Seorang lagi sebut Osman bin Affan. Abdurrahman bin Auf, kalau kau klik dengan duit ringgit, sampai bilion. B. Bukan M. B. Kalau kau klik dengan ringgit. Osman bin Affan sebahagian kata belum. Sampai. 10 orang daripada ahli syurga, asyara mubasyirin, 6 orang adalah milioner. Yang miskin ada. Ali miskin. Sebab itu Ali, anak dia akikah, Ali tak buat. Nabi buat. Sebab Ali miskin. Sahabat ada kaya, ada miskin. Tapi nak cerita ni, bab duit ni. Macam mana tuan-tuan boleh kata Abdul Rahman kaya? Tuan-tuan tahu mana dia kaya? Dulu bukan ada income tax.
Dulu bukan ada apa isytihar harta. Macam mana kita kata dia gaya? Macam mana? Macam mana tuan-tuan tahu dia gaya? Wahai netizen sekalian, awak sering siap kan hujan sejuk apa kan? Macam mana tahu dia gaya? Ya. Ibnu Hajar kata, kita tak tahu kaya orang. Sekarang kita tak tahu tuan-tuan, budak muda dia boleh naik Lamborghini, naik Ferrari, naik private jet pun ada. Dalam akaun ada RM15. Boleh buat. Dia tagak gambar yang masuk Instagram. Haji ada TikTok? Ada TikTok tak? Cik, dia buat macam tak ada pula. Jangan duk buat main ni. Tok Bilal pun ada TikTok. Tok Bilal kesepian. Oh, nama. Ada. Boleh tengok ada orang. Tak kaya tapi dia boleh tunjuk dia kaya. Betul tak? Kita kalau orang cerdik, kita tengok income tax dia banyak berapa. Berapa isytihar harta. Berapa akaun. Baru tahu kaya tak kaya. Dulu macam mana nak tahu? Bukan ada bank. Ibnu Hajar Asqalani kata, dapat tengok daripada sedekah, daripada wakaf, daripada harta faraid. Subhanallah. Cek balik. Dia tulis satu-satu. Macam mana mereka allocate duit dia. Bahagi duit. Satu dia bagi kepada veteran perang Badar. Bagi veteran perang Badar. Sebab Nabi suruh jaga orang lama perang Badar. Bagi. Satu lagi dia allocate untuk siapa? Untuk isteri-isteri Nabi. Sebab isteri Nabi lepas Nabi wafat, mereka tidak bernikah dengan mana-mana lelaki. Orang Arab dulu tuan-tuan senang. Orang perempuan, suami meninggal, kahwin. Kita tak. Betul tak? Orang perempuan kita tak. Budaya kita bukan macam tu. Kalau suami dia meninggal, sorry lah, Abang Mat tu lah sampai bila-bila. Betul? Orang Arab tak, dia budaya dia. Ni bukan suruh ikut budaya, tapi budaya dia. Suami meninggal, kahwin. Suami meninggal, kahwin. Duk pening-pening bala, siapa lah nak bawa pergi Tesco ke apa, senang, kahwin dah. No? Jadi tak ada siapa nak sponsor isteri Nabi. Sebab isteri Nabi diharamkan kahwin dengan mana-mana lelaki. Siapa sponsor? Tengok sahabat letak duit. Subhanallah. Siapa sponsor Ahlu Sufah? Ni gelandangan duduk kat masjid. Kat beratus orang duduk kat masjid. Orang terputus bekalan. Takkan tak bagi. Waktu Nabi hidup, Nabi sponsor mereka. Takkan aku tak sponsor. Nabi dah tak ada. Takkan kita nak biak macam tu. Abu Hurairah, perawi hadis paling banyak, Ahlu Sufah. Bagi duit. Tuan-tuan tengok, rupa-rupanya. Tuan-tuan baca kitab wakaf. Baca kitab fiqh wakaf. Tuan-tuan buka Nihayatul Muhtaj Imam Ramli. Tuan-tuan buka banyaklah. Majmu' Syarah Al-Muhaddab Imam Nawawi ke. Kalau datangkan bab fiqh, dia mesti datangkan sekali athar daripada Ali, daripada Jabir bin Abdullah. Mereka sahabat Nabi kata apa? Kami ni nak bagi tahu, hampir semua sahabat, hampir semua sahabat, trademark sahabat, nak kenal mana sahabat Nabi. Mereka mati mesti meninggalkan wakaf, walaupun dia bukan orang senang. Maksudnya tuan-tuan, yang ni golongan, dia cakap serupa bikin. Dia bukan cakap pandai, tapi dia buat. Dia bukan setakat hidup di dunia. Kita duk baca sejarah, khatam Quran berapa kali, semayang tahajud tak tinggal. Tapi kita tengok-tengok, wow, management kewangan dia pun luar biasa. Kalah kita. Hak jenis ada bank, ada apa. Kita dapat pencen 2,000, 3,000. Tuan-tuan sini macam-macam jenis. Ada jusa B, jusa C. No? Dapat pencen 2,000. Contohnya. Berapa ringgit habis duit untuk ubat-ubat. Betul? Berapa duit kita letak siap-siap habis duit untuk jalan-jalan makan dengan anak cucu. Hujung-hujung bulan nak pergi duduk homestay mana-mana. Betul? Berapa duit habis duit untuk beli kitab buku agama dengan anak cucu. Quran aku ni macam mana, anak aku macam mana. Berapa duit habis untuk kita sponsor anak yatim ke kat tempat satu-satu tempat. Berapa duit kita habis ni elektrik dekat masjid ni. Aku duk pakai hari-hari aku duk lalu ni. Takkan tak bagi sikit RM50 potong siap-siap setiap bulan. Ni aku duk ambil wuduk tiap-tiap hari ni. Aku duk main ni. Serupa rumah kedua aku dah. Dah pencen-pencen duk main masjid. Takkan tak bagi sikit RM50 untuk bil ayam. Contohnya tuan-tuan. Bagi tak bagi? Yang tu kita kata. Sekarang ni nak masuk Ramadan. Boleh tak kita prepare yang tu paling asas? Ambil duit sikit. Keluar sikit. Mah. Contohnya. Mah. Ingat dia rasa duk pencen ni nak bagi sikit lah. Masjid dah penuh. Dengan cerita anak kita sekolah dia duk buat buka puasa, bagi sikit kat sekolah. Contoh. Boleh faham tuan-tuan? Kita bukannya kata amal banyak sangat, tapi ada sikit kita bagi. Contoh. Ini perancangan kita.
Tu satu perancangan paling simple pasal duit. Nombor dua, perancangan. Saya nak sebut perancangan pun ke-9 dah. Tuan-tuan Ustaz tak azan ke Ustaz? Terus ya? Boleh lah. Boleh lah. Kita sikit-sikit lagi. Saya 9.5 minit boleh habis. Ke pukul berapa? 9.1 minit saya kena berhenti lah. Saya okey lah. Boleh lah. Saya sebut sikit lah. Persiapan ibu-ibu, ayah-ayah. Mana-mana tempat pun saya pesan. Mana-mana tempat. Tidak ada dalil khas sebut benda ni. Tapi tuan-tuan nak masuk Ramadan, boleh tak kalau kita buat surau dalam rumah? Boleh? Boleh? Musalla dalam rumah? Boleh? Ataupun kita panggil mihrab. Ni mihrab zaman Nabi tak ada. Dia ada zaman Umar Abdul Aziz. Kalau kita pergi Masjid Nabawi, dia ada mihrab dekat Raudah tu. Mihrab belang-belang hitam putih tu. Itu zaman Umar Abdul Aziz. Zaman Nabi tak ada istilah ni, tak ada. Tapi tempat ni apa dia? Gambaran tempat khusus untuk imam. Kalau dalam rumah, tempat khusus untuk sembahyang. Kita dalam rumah, kita makan dekat mana? Tuan-tuan makan dekat dalam tandas? Ada makan dalam toilet? Tak ada, no? Makan kat meja makan, betul? Kalau anak cucu makan atas katil, kita marah. Buat meja makan elok-elok, duk makan atas katil. Makan dekat meja makan. Tengok TV kat mana? Dia ada kan? Sofa, beli Netflix, beli televisyen, katil pun cantik, elok. Beli rumah baru, bubuh dapur elok semua. Sayang tuan-tuan. Rumah dah cantik orang kampung Gajah ni. Saya tadi duk main, tadi hujan lebat, tak ada nak tengok rumah. Lebat betul, lalu kat mana hala. Saya kata tekan minyak tak sampai-sampai ni, memang jauh betul. Sampai-sampai tuan-tuan, alhamdulillah. Nak cerita, takkan rumah kita yang lengkap semua benda, tapi tak ada sikit pun kita letak dalam rumah ruang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. No? Boleh ke Ramadan tahun ni? Ajar boleh tak ajar? Kak Leha boleh tak? Kak Ani. Kak Ani Lena ke? Lah mati syahid dah kat belakang tu. Kak Ani boleh tak? Saya kena cakap dengan orang perempuan, cakap dengan orang lelaki nampak macam tak ada harapan nak buat. Bincang. Dah saya kasih dia. Sebab kita sembahyang, orang lelaki sembahyang di masjid, sembahyang fardu di masjid, sembahyang sunat di mana? Di rumah. Sembahyang sunat. Tuan-tuan, kita nak pulun-pulun pun kalau kita masuk kerja, tak ada meja, tak ada tempat, dia panggil workplace, kita tak semangat nak kerja. Tak ada tempat sempurna nak kerja. Betul? Kita nak main bola tapi padang pun lebih kurang. Seluar tak ada, kasut, boot tak ada, tak seronok. Anak kita, abah nak boot, dia nak, tak ada. Takkan kita nak ibadat betul-betul Ramadan, tak ada tempat khas untuk kita dalam rumah. Boleh tak malam ni pakat balik mesyuarat? Boleh tak? Haji boleh je? Bincang dengan orang rumah, Haji boleh? Bincang dengan orang rumah. Haji kat rumah pakai sistem apa? Sistem demokrasi ke sistem diktator? Bincang no? Bincang dengan Hajah. Hajah ada lagi? Ada lagi? Takut tak ada, silap cakap pula. Bincang. Mana nak buat ni? Mana nak buat? Ustaz, rumah kami kecil Ustaz, tak ada nak buat. Ya. Saya tak minta buat besar-besar. Ada rezeki, duit banyak, buat besar. Kok ramai boleh duduk. Tapi kalau kita rumah kecil, kalau tuan-tuan baca riwayat, rumah saya lah contoh, saya tak mau sebut rumah orang lain. Rumah saya dengan rumah Nabi, confirm rumah saya besar daripada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya berani jamin semua rumah dalam kampung kita lebih besar daripada rumah Nabi. Tuan-tuan tengok replika rumah Nabi. Dalam riwayat Ibnu Majah, Aisyah, orang tanya Aisyah, katil engkau mana? Tempat sujud Nabi katil aku. Sempit. Dalam riwayat Sahih Bukhari, Aisyah kata Nabi sujud, Nabi terpaksa tolak kaki aku. Terpaksa tolak sebab tak cukup ruang. Tapi itu musalla Nabi dalam rumah. Nabi sembahyang sunat di situ. Ada orang tua, dia panggil Nabi main makan rumah Nabi, rumah dia. Nabi bawa Anas bin Malik. Anas bin Malik ni budak, dia jaga Nabi, khadam. Dia riwayatkan hadis ni, dia kata orang tua tu kata, ya Rasulullah, semayanglah kat mana-mana dalam ruang rumah aku ni.
Di mana engkau semayang, di situ aku nak jadikan tempat solat aku. Maksudnya apa dia? Boleh kita tentukan satu ruang khas dalam rumah. Kita kata, okey, ni abah letak sejadah sini, letak sini. Mak, abah, ni letak Quran, letak rehal, letak kitab hadis, letak tasbih ke, letak apa, telekung Siti Khadijah ke apa ke, letak sini. Nah, kita sembang, duk galik, mai. Tiba-tiba, oh, mah, pasal serabut sikit lah bulan ni. Mai kita duduk, Ustaz, baca-baca sikit apa yang patut. Betul tak betul? Betul. Nah, duk rasa stres-stres. Lihat anak kita ni dah sihat tak jadi ni. Duk tampak orang, tak nampak jadi orang, jadi beruang lah anak kita ni. Mai kita duduk sikit baca. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Tuan-tuan baca kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria, tuan-tuan, dia doa kepada Allah 80 tahun. Doa dia sebab tak dapat anak. Qala rabbi inni wa hanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiyya. Rambutku beruban, tulangku reput, tapi aku tak pernah penat untuk berdoa kepada Allah. Tapi apa berlaku? Akhirnya dia dapat anak ataupun tidak? Dapat. Tapi kalau tuan-tuan baca balik riwayat, Quran kata apa? Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Mereka berdua salat di dalam mihrab. أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا يا زكريا kami hadiahkan kepada engkau anak bernama Yahya. Kalau tuan-tuan baca, makbulnya doa ketika itu. Di mana dia bersolat? Ke mana dia berdoa? Di mana? Dalam mihrab. Dia tidak ada dalil kata kena situlah makbul doa. Tidak. Tapi tuan-tuan, dia pun ada ruang khas. Siapa pernah pergi Jerusalem? Siapa pernah pergi Baitul Maqdis? Tuan-tuan pergi Masjid Aqsa. Bawah Masjid Aqsa ada Masjid Marwan. Bawah tanah ada Masjid Buraq. Bawah hujung tu ada mihrab Nabi Zakaria. Tuan-tuan boleh tengok. Ini tempat yang dikhususkan untuk ibadah. Maka kalau kita dalam rumah, nak doa dekat dapur boleh. Doa dekat atas katil boleh. Doa depan televisyen boleh. Tapi antara tempat yang afdal doa adalah di mana? Musalla dalam rumah. Boleh tak boleh? Orang perempuan kalau contohnya mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, dia tak boleh. I'tikaf wa antum aakifuna fil masajid. Masjid. I'tikaf di masjid sahaja. Tapi dalam mazhab Hanafi, orang perempuan boleh i'tikaf di rumah. Orang perempuan i'tikaf di rumah. Di mana nak i'tikaf? Bukan depan televisyen tengok Netflix, bukan. I'tikaf dalam musalla dalam rumah. Tak perempuan. Walaupun kita mazhab Syafi'i, tapi kalau tak ada apa duduk jelah. Kan? Kat situ. Hujung Ramadan kita duduk kat rumah tak tahu. Masjid kalau kita nak mai terlepas, nak mai tidur masjid ke tak mai tidur. Sebab Nabi hujung Ramadan 10 malam terakhir Nabi akan buat macam kemah, macam ada toto, macam tu. Minta izin, bersih dengan elok, duduk. Tak balik rumah. Rumah Nabi sebelah Masjid Nabawi. Nabi tak balik rumah walaupun rumah Nabi sebelah masjid. Ada sebahagian riwayat kata share dinding. Nabi nak sikat rambut Nabi terganggu. Nabi nak sikat rambut, Nabi tak balik. Nabi hulur kepala Nabi dekat tingkap. Aisyah tolong sikat rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak nak putuskan pahala i'tikaf. Ini Nabi, dia tak keluar rumah. Sya'dul Mi'zar, Nabi ikat kain Nabi. Nabi bagi tahu, signal, wahai isteriku semua. Ini isteri Nabi ramai. Nabi kata, aku tidak bersama dengan kamu. 10 malam terakhir, ini Ashrul Awakhir. Nabi sungguh-sungguh. Dan kalau tuan-tuan baca riwayat, tahun terakhir Nabi wafat, Nabi i'tikaf 20 malam. Bukan lagi 10 malam. Nabi betul-betul buat. Jadi kalau tuan-tuan tak bolehlah contohnya ada kekangan-kekangan esok nak kerja ke apa benda, duduk kat rumah, tidur kat atas katil ni sedap tuan-tuan. Sedap. Kalau tuan-tuan ada surau dalam rumah, panggil anak beranak, tuan-tuan baca riwayat Sahih Bukhari yang kata Aisyah, pada malam terakhir, malam-malam 10 malam terakhir, ada ketikanya Nabi akan ambil air dan Nabi percikkan ke muka-muka kami. Betul? Bangun wahai isteriku, bangun wahai familyku. Ashrul Awakhir min Ramadan. Ini 10 malam yang terakhir. Maksudnya, satu family kita dapat manfaat. Cukup itu orang. Boleh tak? Boleh. Dua benda. Satu RM2. Satu lagi, apa dia? Musalla dalam
rumah. Saya pergi mana pun saya akan cerita musolat dalam rumah. Saya kempen mana-mana tempat. Paling kurang tuan-tuan, mati saya kalau tuan-tuan buat musolat dalam rumah, dapatlah pahala. No? Boleh tak tahu orang kampung gajah? Nama kampung gajah, kampung berantu. Nama takut kampung gajah, takkan tak boleh buat surau. Boleh ke no? Tak payah besar-besar buat, simple. InsyaAllah ada roh di situ. Ada roh kebaikan di situ. Kita nak ikhtiarlah. Takut-takut kita ni dia lemau sikit nak baca Quran. Takut-takut semayang sunat pun tak berapa nak menjadi. Kita boleh ada tempat, ada semangat sikit untuk kita buat perubahan. Ramadan tahun ni, Ramadan yang terbaik. Boleh tak tu? InsyaAllah kita doa, balighna Ramadan. Sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Bagilah kali ni tuan-tuan, keluar pada bulan Ramadan. Allah ampunlah dosa saya tuan-tuan semua insyaAllah. Ampun dosa. Kita pun dosa banyak. Ada cakap banyak lagi banyak dosa. Jadi semoga Allah ampunkan dosa saya. Cukup pada malam ni. Terima kasih tuan-tuan dan perempuan yang sudi hadir pada malam ni. Ustaz Tawi daripada Seri Skandar mai. Saya sebulan sekali saya mesti duduk Seri Skandar 3 hari. 3 hari duduk sebab ada mengaji sikit lah dekat ATM tu. Jadi tiap-tiap bulan Seri Skandar. Jadi kadang-kadang orang kampung jadi dia dari sini dah panggil. Sini panggil mailah. Tak apalah kampung gajah sekali cukup. Lepas tu minggu depan di mana-mana pula sekali cukup. Pusing-pusing sikit. Tak bolehlah hari-hari tak pergi mengaji tak jadi mengaji ceramah pula. Jadi insya-Allah semoga Allah merahmati tuan-tuan semua. Allah bagi kebaikan untuk kita. Selamat menyambut Ramadan tuan-tuan. Selamat menyambut Ramadan. Ramadan Karim, Ramadan Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.